Biar betik. Bunga ini setanding Rafflesia dari segi saiz dan baunya. Kalau korang ingat Rafflesia itu saja bunga paling besar. Ni dia, Titan Arum, bunga kedua terbesar tapi ia paling tinggi. Rafflesia tumbuh lepet atas tanah, tapi Titan Arum berdiri tegak macam tiang dan boleh mencapai tinggi 3 meter. Hanya dijumpai dalam hutan hujan Sumatera, Indonesia. Bunga ini sangat rare. Kiranya kalau kau masuk hutan nak cari bunga ni, silap-silap kau jumpa kampung bunian dulu. Dah 3 hari kita dalam hutan ni tak jumpa lagi Titan Arum. Kaki apa ni? Dah lah nak jumpa pun susah. Bunga ni juga ambil masa yang sangat lama untuk berkembang. 10 tahun sekali tau. Dan tahan tak sampai 2 hari. Walau rupanya cantik, tapi bau dia boleh buat anda flashback sampai zaman bayi. Ia menarik serangga seperti lalat dan kumbang untuk tujuan penerbungaan. Pernahkah anda lihat bunga-bunga besar ini? Kongsikan di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.